Salam sejahtera dan selamat datang. Hari ini, TVPSS HSBM berada di program Jom Membaca bersama 10 Minit 2026. Membaca ni bukan sekadar buku-buku tahu, tapi ia adalah jambatan ilmu untuk masa depan kita. Tanpa melengahkan masa, jom kita tengok suasana di dalam. Program ini dimulakan dengan suasana yang meriah dan murid-murid yang penuh bersemangat. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang berbertak. Patah dahan si pokok senang, tempat berteduh Sanggas Desa. Hari ini tirai ilmu kita buka dengan membaca. Lelah sayang, cinti rupamu tak keluar. Seterusnya, inilah kemunca program kita, iaitu sesi membaca selama 10 minit. Walaupun hanya 10 minit, sesi ini sangat bermakna kerana ia menunjukkan betapa seronoknya dunia membaca. Sekarang, mari kita dengar pandangan beberapa tetamu yang hadir. Hi, can I interview you? Hi, what's your name and which school are you from? Hi, I'm Adisri Tanabaran from SMK Simpang 4. What's your opinion about this program? Okay, first of all, it helps us to build a strong reading habit and also improve knowledge and thinking skills. Moreover, reading programs can make our learning in more a fun way and enjoyable way. Thank you. Pak Sejahtera, boleh anda perkenalkan diri? Baik, nama saya Puan Syairah binti Cik Sari dan saya daripada SK Seri Gemilang. Soalannya ialah, apakah perasaan puan terhadap program yang dijalankan hari ini? Baik, hari ini adalah program yang sangat bagus bagi saya kerana ia memupuk semangat membaca di kalangan para pelajar dan saya rasa program ini adalah satu program yang sangat berjaya lah yang telah dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang dan seharusnya dikekalkan setiap tahun. Terima kasih. Sama-sama. Hai, tolong perkenalkan diri. Hai, nama saya Kasih. Saya daripada SMK Comber Bukit Mentajam. Soalannya ialah, apakah aktiviti yang anda paling sukai hari ini? Saya paling suka aktiviti membaca buku selama 10 minit. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jelaslah bahawa program ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga berjaya memupuk minat membaca dalam kalangan murid.
Diharapkan usaha seperti ini akan diteruskan bagi mengukuhkan budaya membaca dalam kalangan generasi muda. Sekian daripada kami, TVPSS HSBM.